Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك. رواه بيهقي. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidayah dan ketentuan yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya dapat sampai di Masjid Aziziyah, Kampung Ketia, dan saya bersyukur kerana saya dapat bersama dengan muslimin dan muslimat dan sekalian ahli qaryah di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini termasuk di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauma la zilla illa zilluhu. Pada hari itu tidak ada naungan melainkan naungan arasy Allah. Dan di antara golongan yang mendapat naungan arasy Allah yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu mereka yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Dan pertemuan itu di antaranya yang disebutkan kepada kita adalah orang yang bertemu di dalam majlis ilmu. Walaupun majlis ilmu ini pada zaman mutaakhirin dianggap sebagai satu perkara yang ringan, perkara yang tidak diindahkan oleh masyarakat, perkara yang seolah-olah menjadi dingin pada zaman akhir ini. Padahal majlis ilmu ini dijanjikan kepada kita oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana siapa-siapa yang berada dan diam di dalam majlis ilmu dikurniakan dua hal. Dan dua hal ini yang tidak ada pada tempat lain. Dan dua hal inilah perkara yang semua orang inginkan dalam hidupnya. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sakinah, ketenangan. Hidup apabila kita tidak mempunyai ketenangan, maka manusia akan berlakunya situasi pada zaman mutakhirin ini. Penyakitnya mula bertambah daripada sedikit demi sedikit, kerana kehidupan yang terlalu keluh kesah dan serabut. Apabila hidup kita dalam keadaan yang sakinah, seperti mana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Mengingati Allah itu dikurniakan kepada hambanya adalah satu ketenangan. Majlis ilmu ini mengingatkan kita kepada Allah dan mengingatkan kita siapa kita, yang kita selalu lupa. Kita rasa kita tahu kita dapat buat baik,
Banyak perkara yang kita tahu, tetapi banyak perkara yang kita tidak boleh buat dalam hidup ini. Banyak perkara yang kita tahu di dalam diri kita, tetapi banyak perkara juga yang kita tidak mampu laksanakan. Banyak perkara yang kita tahu dengan kejahatan dan kemaksiatan, tapi perkara yang kita tahu itu kita masih tidak boleh meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan tersebut. Kemaksiatan yang kita buat dalam hidup daripada muda sampai ke tua adalah kemaksiatan dan kejahatan yang sama. Kita buat dosa yang berulang-ulang. Kita buat kejahatan yang berulang-ulang. Walaupun kejahatan yang kita buat berulang-ulang itu, tetapi suatu kecelakaan dalam diri kita, kita tidak pernah sedar bahawa ia satu kesilapan. Dan kita terus melaksanakan perkara yang silap dan terus membuat silap. Maka inilah yang disebutkan oleh Nabi, majlis ilmu itu yang keduanya berada di dalamnya rahmah. Kenapa kita perlu akan rahmah Allah? Tahu tidak menjanjikan untuk kita berbuat baik dan meninggalkan kejahatan. Tetapi kita berharap dengan ilmu yang ada pada kita dipimpin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Allah ajar kita satu hari 5 waktu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, akan Dikau kami meletakkan ubudiyah. Wa iyyaka nasta'in. Akan Dikau kami minta tolong. Dan kita jangan lupa satu perkataan dan zikir yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimah hawqalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat ini cukup mengajar kita dan menyedarkan kita. Siapa aku, siapa Allah. Menyedarkan kita betapa kita perlukan rahmat. Menyedarkan kita berapa besarnya dan besarnya harapan kita memerlukan rahmat Allah. Saya tak mampu datang hari ini berjumpa dengan tuan-tuan dan muslimin muslimat jika tidak dengan rahmat Allah. Dan kita tak boleh masuk dalam rumah Allah pada hari ini, dan tidak diberikan kesempatan untuk kita mendapat dua perkara itu, yaitu sakinah dan rahmah, jika Allah tidak kurniakan kepada kita. Kita dengar perkataan ini, man yahdillah fala mudhillalah wa man yadlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah mahu berikan hidayat, Allah pelihara dia dari sesat. Tapi kalau Allah nak bagi dia sesat, maka hidayah itu bukan milik dia. Kerana apa? Kerana ini yang Nabi ajar kepada kita, jangan lupa, sehebat manapun kita, kita tetap hamba Allah. Sealim manapun kita, kita tetap hamba Allah. Sekaya manapun kita, kita tetap hamba Allah. Sekuat manapun kita, kita tetap hamba Allah. Sebab itu, kita perlu ingat, kita tidak mampu hidup dalam dunia jika tidak dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, kita jangan tepuk dada begini. Kerana akan sampai satu masa, saya dan semua orang akan tersungkur di hadapan Allah. Bila waktu itu? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Sampai satu masa, kita akan tersungkur di hadapan Allah, dan kita malu untuk mengangkatkan muka kita ini di hadapan Allah kerana kesilapan kita. Kita lupa, aku ni siapa? Sampai satu masa,
Kita perlukan ramai orang di sekeliling kita. Kita perlukan ummati itu. Saat bila? Saat alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Maka sebab itu, pada pagi ini, saya ingin ingatkan diri saya. Saya bukan nak mengajar tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan ni orang alim-alim belaka ni. Orang pandai-pandai. Orang mengaji lama. Mengaji lama daripada saya. Saya ni bukan orang pandai, tuan-tuan. Kalau almarhum ayah saya, dia memang orang alim. Saya tak pandai, ilmu tak banyak. Nak kata banyak tu tak ada lah, nak kata sikit pun tak berani pula. Dan apa yang saya ingin sampaikan adalah sekadar untuk saya mengingatkan diri saya sendiri. Kerana kita bukan semakin muda, kita sudah semakin tua. Maka apa yang kita pelajari selama hidup kita sekurang-kurangnya dapat membetulkan kesilapan kita. Kerana kita tidak mahu kembali kepada Allah dengan bawa banyak perkara yang silap. Kita tidak mahu datang kepada Allah dalam keadaan yang penuh dengan kesilapan yang kita sendiri lakukan kesilapan tersebut. Setiap apa yang kita buat, kita telah menyerahkan malaikat untuk menulis amalan kita. Jika baik, kita sendiri yang menyerahkan kepada malaikat untuk menulis kebaikan kita. Jika jahat yang kita buat dalam hidup ini, kita sendiri yang memerintahkan dan menyerahkan malaikat untuk menulis kejahatan kita. Apa yang perlu saya ingatkan, sampai bila kita terus begini? Kerana umur tidak mengizinkan kita, masa tidak menunggu kita. Sebab itu tarikh kelahiran dirahsiakan oleh Allah, tarikh kematian tidak pernah ditunda oleh Allah. Fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastakdimun. Pagi ini Nabi perintahkan kepada kita satu hadis yang selalu kita dengar. Kun aliman. Jadi orang alim. Orang yang ajar orang lain. Kerana apa? Kerana ada 3 perkara yang diingatkan oleh Nabi lepas kematian kita. Besok, kita tidak mahu orang kebumikan kita seperti mana orang tanam seekor kucing yang dia sayang. Zaman ini, kalau matinya seekor kucing, kita tengok di media massa seolah-olah dia hilang seorang anak. Tapi kita tidak mahu jadi seperti seekor kucing yang disayangi. Hari ini dia menangis teresak-esak dan dia upload di media massa dan satu dunia melihat kesedihannya. Besok tidak ada satu Fatihah pun yang dikirimkan. Tidak ada satu tahlil pun yang dibacakan kepada kucing tersebut. Dan kita tidak mahu menerima nasib seperti mana nasibnya seekor kucing. Saat kematian kita ditangisi oleh seluruh keluarga kita. Tetapi selepas hatta zurtumul maqabir, jasad kita orang letak dalam liang lahat. Anak kita tidak memberikan satu Fatihah pun. Adik kita tidak memberikan satu pun daripada surah Al-Ikhlas. Kakak kita meninggalkan kita. Dan semua orang tidak mempedulikan kita saat itu. Kita tidak seperti mana nasibnya seekor kucing. Tetapi kita diperingatkan oleh seorang imam di atas liang lahat kita. Apa yang diperingatkan kepada kita, wahai fulan bin fulan, nanti datang kepada kamu seorang makhluk Allah dan dia akan bertanya kepada kamu soalan, siapa Tuhan kamu? Maka kamu jangan gentar dan jangan takut. Maka jawablah dalam keadaan yang fasih, Allahu Rabbi.
Persoalannya, boleh tak kita jawab Allahu Rabbi? Dalam dunia ini kita melupakan Allah. Dalam dunia ini, mulut ini tidak mampu berzikir 24 jam. Kita tidak boleh memberikan masa yang lebih kepada Allah. Tetapi mulut kita akan bersembang perkara dunia yang sama dari muda sampai tua. Kita bercakap tentang urusan hidup yang sama. Mulut kita ini kita gunakan untuk bercakap perkara yang sama. Dari muda sampai kita uzur. Tidakkah kita pernah berfikir, alangkah ruginya aku? Tak pernahkah kita berfikir, betapa ruginya aku? Yang Allah berikan kepada kita lisan yang tidak perlu berbayar. Walhal Allah mengingatkan kita setiap minggu. Pagi esok, surah itu dibaca lagi. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum. Rasakan azab Allah Ta'ala. Masa dalam dunia ini kita lupa saat kita akan bertemu dengan Allah. Orang yang selamat pertemuannya dengan Allah, orang yang tak lupakan Allah. Apa akibatnya yang dijanjikan oleh Allah kepada kita? Inna nasinakum. Hari ini aku tak peduli dengan kau. Hari ini aku tak nak tengok muka kau. Hari ini aku tak nak ambil tahu hal kau. Inna nasinakum. Kami lupakan kamu semua. Kenapa Allah lupakan kita? Sebab dalam dunia kita lupakan Allah. Mana kita lupakan Allah, apa Allah suruh tak nak buat. Dan Allah, apa yang Allah perintahkan suruh tinggal, kita lawan. Saya tak lawan Allah. Saya tak tinggal semayang. Saya nak sebut, tuan-tuan, kata orang dah berhenti belum? Cerita buruk sesama kita satu kampung ni dah berhenti belum? Kita dah tua. Mata dah uzur. Saya bercakap ni, saya sedih, tuan-tuan. Kita bukan lama lagi. Malaikat sedang mengintai kita. Dan kita menunggu saat kematian kita. Tetapi kita tidak mampu meninggalkan mengumpat sampai sekarang. Kita baca Quran. Tapi mengumpat tak nak berhenti. Saat kita mengumpat, kita berbangga. Kita gembira ceritakan aib orang. Kita ketawa. Kita berseronok dengan sahabat-sahabat kita. Walhal, aib yang sedang kita gali itu telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam dunia ini, Allah tutup seluruh aib hambanya. Kerana akan sampai satu masa, aib itu akan dibuka oleh Allah secara detail. Tapi masa kita buat benda tu, kita ketawa, tuan-tuan. Kita gembira. Dan kita tak pernah rasa salah. Baik tu Nabi sebut. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ada ilmu. Dan yang ketiga, anak yang saleh. Lepas kita mati, kalau 3 perkara atau salah satu dari 3 perkara ni ada dekat kita, selamat. Dalam hidup ni kadang-kadang kita lupa mana patut kita pilih, mana patut kita ambil, mana patut kita kena tinggal. Nabi sebut, nanti kalau kita mati, 3 perkara ikut kita, 2 balik. Apa yang balik? 1 kawan-kawan, isteri balik. Anak-anak balik. Yang kedua yang balik adalah harta kita. Tapi yang tinggal adalah teman sehati dan sejiwa kita.
Mana teman sehati dan sejiwa kita? Amal soleh. Tapi dua perkara ni yang kita sungguh-sungguh. Yang akan temankan kita ni, kita tak bersungguh. Saya bercakap tentang diri saya, tuan-tuan. Habis umur saya cari duit sampai sekarang. Habis umur saya, tuan-tuan. Saya nak masuk 60. Orang kata muda lagi, Ustaz. Tak muda lah. Zaman sekarang 60 ini final, tuan-tuan. Tuan-tuan ada yang 70 ni bonus. Sebab zaman sekarang semua orang mati muda. Berita kematian ini kerap, tak macam dulu, tuan-tuan. Perkara yang paling menakutkan kita, kata Nabi SAW, adalah kematian yang mengejut. Nabi kata, umat aku pada akhir zaman, dia akan menemui kematian yang mengejut ini. Itu sekarang berita kematian ini kerap kita dengar. Orang ni meninggal, orang ni meninggal. Kalau dulu tuan-tuan kita ada anak, kita pesan dengan anak-anak kita. Nanti kalau ayah mati, tolonglah koranglah yang angkat jenazah ayah. Betul tak, tuan-tuan? Tapi hari ini kita sempat mengangkat jenazah anak kita, tuan-tuan. Kalau dulu kita ada harapan kan. Macam saya ada 3 orang anak laki-laki dan 4 orang menantu laki-laki. Tak cukup untuk angkat jenazah saya. Tapi hari ini pesanan itu takut kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kenapa, tuan-tuan? Sebab banyak yang berlaku, Allah berikan kesempatan kepada seorang anak, kepada seorang ayah mengangkat jenazah anak-anaknya sendiri. Ni tuan-tuan, ini apa yang berlaku, tuan-tuan. Saya jumpa satu hamba Allah, umur dia 70 tahun. Dia ada 8 orang anak. Dia cakap, apa Ustaz? Hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada saya hidup balik seorang diri, Ustaz. Dan Allah izinkan saya salat dan angkat 8 jenazah anak saya, tuan-tuan. Sebab itu, apa yang saya nak sampaikan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, jangan kita persia-siakan. Sebab itu di dalam Al-Quran, wal asri, Allah bersumpah dengan masa. Kerana manusia akan berada salah satu dari golongan ini, kata ulama, iaitu golongan yang beruntung atau golongan yang rugi. Beruntung atau rugi itu kita yang memilihnya. Bagi Imam akan baca surah Al-Insan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kita tak boleh salahkan Allah. Allah berikan kita kitab, Allah berikan kita Al-Quran, Allah berikan kita Rasul, kita semua ada ilmu. Tapi kita memilih untuk mengikut nafsu kita yang tidak pernah selesai. Sebab itu Nabi berta'awuz, dan dia ajar ta'awuz itu kepada kita dengan 4 ta'awuz. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung daripada ilmu yang tidak manfaat. Semakin aku mengaji, semakin aku belajar, aku tak boleh dekat dengan Kau, ya Allah. Semakin aku belajar, semakin aku mengaji, aku tak boleh takut kepada Engkau, ya Allah. Tuan-tuan, bulan depan nak raya haji. Nanti isu hilang daging berlaku lagi. Beginilah, tuan-tuan. Masa kita ambil daging hak orang ni, agak-agak tak ada pernah rasa berdosa ke?
Masa kita ambil plastik hak orang lain ni, dalam hati ni tak pernah ada rasa ke? Allah tengok aku. Masa kita ambil daging bukan hak kita, kita bawa balik, kita makan dengan isteri kita, kita makan dengan anak kita, kita makan dengan cucu kita. Tak pernahkah kita rasa benda ni haram? Dan masa kita ambil itu, tak pernahkah kita ada rasa bersalah dengan Allah? Ya Allah, aku salah. Bukan setahun yang aku buat. Aku dah buat benda ni 10 tahun, ya Allah. Ya Allah, daging yang masuk ke dalam perutku selama 10 tahun ini adalah daging yang haram. Apa yang saya nak tanya, masa kita pegang beg plastik itu, di mana iman kita? Masa kita ambil tulang hak orang lain, di mana iman kita? Tatkala isteri kita sedang memasak akan daging korban yang bukan hak kita yang kita ambil, di mana sifat 20 kita yang kita belajar Allah itu ada? Di mana sifat 20 yang kita belajar Allah bersifat dengan basar? Innallaha sami'ul basir. Tuan-tuan, beginilah. Kalau kita tak semayang, dosa kita dengan orang. Dekat dosa kita dengan Allah. Tapi kalau kita ambil hak orang lain, dosa kita dengan orang. Saat dosa kita dengan orang tak akan selesai jika semua orang ini tidak menghalalkan apa yang telah kita zalimi. Hebat manalah kita, tuan-tuan, jika perkara yang bersangkut dengan manusia, kita tak boleh masukkan kaki kita dan menjejakkan kaki kita ke dalam syurga Allah setelah semua orang menghalalkan perkara yang pernah kita zalimi. Ingat ni, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sebut lagi, kun aliman au muta'alliman. Jadilah orang yang mengaji. Au mustami'an. Jadilah, Nabi kata, orang yang mendengar. Au muhibban, orang yang sayang dengan orang yang mendengar, orang yang belajar, orang yang mengajar. Maka jangan jadi orang yang kelima. Nabi kata, maka celakalah. Kenapa pentingnya Nabi perintahkan dalam ilmu ini? Dan saya teringat satu hadis tentang hadis akhir zaman. Apa kata Nabi SAW? Apabila zaman ini hampir kepada kiamat, ilmu ini akan diangkat. Tapi sekarang kalau kita tengok program di masjid banyak. Tapi ada satu perkara yang hilang, tuan-tuan. Apa hilang? Kalau dulu, sebab saya mula mengajar tuan-tuan 1989. Mula sekali saya mengajar di masjid. Tahun itulah. Dulu, kalau kita mengaji, sekurang-kurangnya kalau kita ta'lim, kita boleh jadi orang baik. Kalau dulu. Kita tak boleh jadi alim, tuan-tuan. Tapi sekurang-kurangnya kita jadi orang baik. Kalau kita keluar dari pondok, kita jumpa orang tua, kita pandai hormat orang tua. Cakap kita pun ada lapik-lapiknya. Ada akhlaknya. Tetapi zaman mutakhirin ini, ilmu yang kita ambil tidak boleh menjadikan kita orang soleh. Sesama ahli ilmu berbalah dan bergaduh tak pernah berhenti zaman sekarang.
isu-isu khilafiyah dibincangkan dan menjadi perbalahan. Perkara khilaf ini kalau bincang tetap khilaf sampai kiamat. Benda khilaf jika dibincangkan dia tetap khilaf sampai kiamat, melainkan hukum yang qat'i. Tetapi inilah gejala yang berlaku pada zaman mutakhirin. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, maka yang diangkat itu bukan ilmu, tetapi keberkatan ilmu itu sendiri. Apa dia keberkatan ilmu? Pagi ini saya bincang sikit tentang keberkatan ilmu dan apa tanda ilmu itu barakah. Yang pertama, ini yang disebutkan kepada kita oleh ulama tentang ciri orang yang mendapat keberkatan ilmu. Pertama, semakin kita mengaji, semakin kita terlihat dan melihat akan keikhlasan dalam beribadat. Makin kita belajar, kita mula mengikhlaskan diri dalam kita beribadat. Dan ini perintah Allah. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Siapa yang nak datang kepada Allah, nak balik jumpa Allah. Tapi siapa yang dah seronok duduk dalam dunia ni, dia tak nak balik. Sebab itu Nabi kata, sebanyak mana dia sayang dunia ni, banyak tu sakit mati. Kenapa orang yang saleh mati dia disebut oleh Nabi macam rambut yang ditarik dari tepung? Sebab dia memang nak balik. Dia memang nak balik sangat-sangat. Antaranya siapa yang tunjukkan pada kita? Nabi. Masa waktu Nabi nak wafat, malaikat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Habib Allah, nak tak aku minta dengan Allah tangguhkan kematianmu dan kewafatanmu?" Apa jawab Nabi? Dan ini rahsia yang terbongkar, yang Nabi tunjukkan pada kita betapa rindunya Nabi kepada Allah. Apa jawapan Nabi, tuan-tuan? Nabi kata, jangan. Aku terlalu rindu untuk bertemu dengan Tuhanku yang maha tinggi. Nabi kata, jangan minta kepada Allah panjang umur. Aku dah tak tahan dah nak jumpa Allah. Aku dah tak boleh tanggung untuk aku bertemu dengan Allah. Sebab itu ibadat salat, ibadat yang terus daripada hamba kepada Allah. Dan diajar kepada kita, wajahtu wajhi. Ya Allah, aku hadapkan wajah aku kepada Engkau. Saat Nabi nak wafat, diberikan tawaran panjang umur. Nabi kata, jangan. Aku dah tak boleh tahan dah. Aku rindu sangat dengan Allah. Saya tanya diri saya dan semua orang yang hadir, bila rasa rindu tu nak bertemu Tuhan ada dalam diri kita? Atau kita terus rasa tak nak mati, rasa takut nak mati? Tuan-tuan, kalau rasa tak nak mati, rasa takut nak mati, tanda bahawa kematian kita itu terlalu sakit. Kelak kita berada di ambang sakaratul maut. Kerana apa? Kerana orang yang takut mati itu adalah orang yang bertambah dan tebal kecintaannya kepada dunia. Kita jangan jadi macam orang mimpi, tuan-tuan. Mimpi apa? Tadi kita mimpi kita jadi orang kaya. Bangun tidur, rupanya aku atas katil lagi. Aku masih atas katil lagi. Kita mimpi, tuan-tuan, malam tadi kita jadi orang alim.
Bangun tidur, rupanya aku atas katil yang sama. Aku mimpi lagi. Malam lusa kita tidur, tuan-tuan, dan kita mimpi kita pergi jalan, pergi London, jalan pergi Korea, pergi Jepun. Seronok tuan-tuan yang salji. Bangun-bangun aku mimpi rupanya. Dalam dunia ni, tanah kita bereka-reka. Rumah besar, duit dekat banyak dalam bank, tabung haji. Bila kita rasa aku mimpi? Bila aku mati. Kalla idza balagatit taraqi. Bila nyawa sampai sini. Mana rumah aku ni? Mana duit aku? Mana kebun aku? Rupanya kita mimpi, tuan-tuan. Hidup dalam dunia ni macam mimpi. Satu sen aku tak bawa rupanya. Rupanya aku balik jumpa Tuhan miskin. Aku ingat masa hidup ni aku kaya. Sampai aku miskin ke orang lain. Aku rasa orang tak ada duit ni hina dalam hidup aku. Menantu aku yang tak ada duit ni hina menantu aku. Dia balik raya marin aku tak layan dia. Sebab dia kerja tak bagus. Rupanya baru aku tahu aku ni miskin rupanya. Dalam dunia ini kita petah bercakap. Malaikat tanya kita satu soalan pun tak boleh jawab. Siapa Tuhan kamu? Tak boleh jawab. Kenal tak? Tu siapa tu? Aku tak kenal. Apa agama kamu? Kita tak boleh jawab. Bayang tuan-tuan, sakit tak sakit, mulut yang terkunci. Ditanya beberapa soalan. Masa itulah kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, jenazah yang berada di hadapan kamu, jika ia boleh memberitahu kamu akan kesakitan mati itu, nescaya kamu akan menangisi akan diri kamu, bukannya kamu menangisi akan jenazah yang berada di hadapan kamu. Kita akan menangis untuk diri kita sendiri. Kedua, apa keberkatan ilmu? Cari barokah ilmu, tuan-tuan. Kedua, apa kata ulama? Ilmu ni berkah. Semakin kita mengaji, nak tengok berkat tak berkat, semakin menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Makin belajar, makin takut. Makin belajar, makin takut. Makin belajar, makin takut. Takut apa, tuan-tuan? Takut ni apa? Saya belajar, tuan-tuan belajar, benda sama je. Buat baik, tinggal jahat. Makin mengaji, kita makin dapat tinggal jahat. Makin dapat buat baik, makin dapat tinggal jahat. It's mudah aja. Kita tengok, baik tambah tak? Alhamdulillah. Dah dulu tak semayang sunat, dapat semayang sunat. Kalau dulu tak boleh pergi masjid, dapat pergi masjid. Alhamdulillah. Satu lagi kena tanya. Jahat aku tinggal tak lagi? Aku dah jadi ayah yang baik belum? Sebab di sana anak-anak kita akan dakwa kita. Kesalahan yang anak kita buat adalah kesalahan kita. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Ada hadisnya. Saat anak kita lahir, bagaikan kain putih. Yang jadikan dia Yahudi, Nasara dan Majusi, kedua orang tua dia. Kenapa anakku buat salah? Salah aku. Kenapa anak aku lawan aku? Salah aku. Dalam satu hadis yang lain, Nabi kata apa?
jika kita buat baik dengan mak dan ayah kita. Nabi kata anak-anak kita akan berbuat baik dengan kita. Saat anak kita lawan kita, pernah tak kita bertanya, masa mak aku dulu hidup, ayah aku dulu hidup, aku lawan tak ayah aku? Aku pernah lawan tak mak aku? Jika hari ini anak kita lawan kita, maka itu kesilapan kita dengan ibu dan ayah kita. Kita lupa. Ingat tak? Apa yang kita buat pada ibu dan ayah kita? Nabi kata, itu yang akan anak-anak kita buat kepada kita saat kita menjadi ibu dan ayah. Hari ini kalian lakukan apa yang tidak patut pada seorang ibu dan seorang ayah saat kita ada anak. Jangan risau, Allah itu maha adil. Maka saat ia berikan pembalasan itu di dalam dunia ini adalah satu rahmat daripada Allah. Orang kata kita, sakit tak tuan-tuan? Sakit. Kita dengar orang kata kita, sakitnya ya Allah. Pernah tak kita fikir masa kita kata orang betapa sakitnya orang tu? Saat kita dengar orang kampung kita kata kita, orang kampung kita cerca kita, sakitnya hati ni. Pernah tak kita berfikir saat kita mengata orang lain, kita keji orang lain, betapa sakitnya hati orang yang pernah kita zalimi itu. Jika kita tidak mahu menerima perkara yang sama, jangan buat perkara yang sama. Baru ni tuan-tuan, saya berkisah tentang keluarga Islam. Kalau seorang isteri tak nak suami dia tipu dia, jangan tipu suami. Kalau seorang suami tak nak isteri dia tipu dia, jangan tipu isteri kita. Kita berkeluarga hampir 40 tahun dan 50 tahun. Berapa kali kita tipu isteri kita? Dan berapa kali seorang isteri tipu suami dia? Maka datang persoalan dalam diri kita, apakah tipu itu satu pahala ataupun tipu itu satu dosa? Sampai Nabi kata, Nabi tidak mahu mengaku umat seseorang yang masih tidak meninggalkan perangai menipu ini. Nabi kata, falaisa minni, dia bukan dari kalangan kami, orang yang masih tidak boleh meninggalkan menipu, tuan-tuan. Maaf cakaplah tuan-tuan, kita dosa tipu ni susah pun nak keluar neraka. Dari muda sampai sekarang tak boleh tinggal tipu ni, tuan-tuan. Semayang. Mulut yang sama inilah yang membaca Fatihah di dalam salat. Mulut yang sama juga yang menipu ni. Mulut yang baca Quran ni, tuan-tuan, tadarus di bulan Ramadan. Semasa Ramadan, kita dapat khatamkan Al-Quran 30 juzuk. Mulut yang sama ini masih tidak boleh meninggalkan menipu di antara sesama makhluk. Macam mana nak masuk syurga? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sikit lagi saya berhenti. Dah pukul 10. Kita nak masak lagi ni. Ini bukan nak mengaji je. Balikkan nak masak, suami nak makan, anak nak makan, cucu. Itu satu ibadat. Yang kata masak ni bukan satu ibadat. Saya kalau di bandar, saya selalu pesan, jangan rajin makan kat kedai. Kenapa sekarang isu perceraian terlalu banyak? Sebab orang dah tinggal masak kat rumah. Semua makan kat kedai. Kenapa kita dulu, salah satu nak sebut. Kita adik-beradik banyak. Kemudian mak bapak kita bukan orang kaya.
Kita dibesarkan dengan maruah ayah kita. Bukan dengan harta ayah kita tau. Dengan maruah ayah kita. Kenapa saya cakap dengan maruah ayah? Jangan lupa tahu buku 35 kita membesar. Saya membesar dengan buku 35. Setiap cerita ni saya jadi sedih tuan-tuan. Kan? Kita nak ambil tepung kat kedai, nak ambil gula kat kedai dengan maruah ayah kita. Kita cakap dengan tokek, saya nak gula sekati. Masa tu tuan-tuan, nak tepung sekati, beras secupak. Masa tu kita makan beras hancur tuan-tuan. Dah siap semua barang tu, kita keluarkan buku 35 dan orang yang ada duit tengok buku tu tuan-tuan. Orang yang ada duit tepi kita, dia tengok kita keluarkan buku tu. Dia tanya dengan kita, siapa nama ayah kamu? Dan ayah kita besarkan kita dengan maruah dirinya. Dia berhutang demi membesarkan kita. Malu tuan-tuan. Masa kita keluarkan buku 35 itu, maruah kita hilang. Tapi inilah pengorbanan seorang ayah dan pengorbanan seorang ibu. Dan ibu kita saat kita bawa gula dan tepung serta kerang yang tidak mahal pun. Waktu itu satu tempurung zaman saya 25 sen. Mak kita tanya, ada tak barang yang mak pesan? Ada mak. Dan mak kita masak dengan penuh kasih sayang untuk diberi makan 12 orang adik-beradik. Dan saat kita melalui zaman petang kita, kakak yang kita berkelahi hari ini, kerana tanah pusaka ayah yang kita tinggalkan sekangkang kera yang dulunya tidak ada nilai pun. Kakak yang pernah mandikan kita dan gosokkan badan kita di tepi perigi tuan-tuan. Kakak itulah yang kita maki hari ini. Kerana tanah pusaka yang kita berkelahi dalam hidup ini. Apa saya nak bagi tahu? Berkelahilah macam mana pun. Besok mati tanah tu bawa tak? Tapi dosa berkelahi tu bawa tak? Bawa. Dosa berkelahi tu bawa. Tanah tu tak bawa. Tapi kita ni sombong. Kita sanggup bawa balik dosa itu dengan tanah yang tidak kita bawa dalam kubur. Tapi dosa itu kita terus bawa, terus bawa. Dan kata Nabi apa? Ini yang paling menakutkan tuan-tuan. Paling menakutkan Nabi cakap ni. Nabi kata, besok dah lepas titian sirat, ada lagi satu tempat kita kena jumpa. Tempat tu tuan-tuan nama dia Qantarah. Qantarah ni tempat apa? Tempat pengadilan di antara manusia dan manusia. Lepas kita meniti titian sirat, ingat tak dulu? Kat Kuala ni antara guru kita lah. Almarhum Tuan Guru Ustaz Jahid, di Padang Rengas. Di Padang Rengas kan. Dia ada beberapa ustaz kita di Kuala Kangsar ni lah. Seingat saya, pernah ajar kita satu doa kan. Siapa yang baca syahadat ini selepas daripada salat, maka dia meniti titian sirat seperti mana kilat. Kan?
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Ini orang lama ingat syahadat ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Siapa yang bacanya tiap-tiap lepas salat, dia meniti titian siratal mustaqim macam kilat. Kita ni dah lepas titian sirat, rupanya ditahan lagi oleh malaikat. Nanti dulu ada orang nak jumpa, dia kata. Kita ingat dah boleh masuk syurga, rupanya malaikat tahan. Nanti dulu ada orang nak jumpa. Kita tanya, siapa aku dah lepas ni? Malaikat kata, orang yang kau berhutang lu nak jumpa. Orang yang kau maki tu nak jumpa, dia kata. Orang yang kau mengumpat tu nak jumpa, kata. Orang yang kau bergaduh pasal tanah pusaka sampai kau maki sekau zalim, semua nak jumpa. Jumpa buat apa? Jumpa tu masalah jumpa saja tak apa. Dia nak hak dia. Orang yang kau ambil daging korban tu bukan hak kau dulu tu, dia nak jumpa. Kau ambil tu sampai aku tak dapat. Bukan setahun, 10 tahun. Dia datang jumpa kita. Aku nak balik. Kita nak bayar dengan apa, tuan-tuan? Sana tak boleh bayar dengan duit. Tak ada duit. Kita nak bayar dengan apa? Kita kata aku nak bayar dengan amal saleh aku. Mana semayang sunat kita? Semayang sunat, qabliyah maghrib, ba'diyah dengan maghrib, tak ada. Qabliyah isyak, ba'diyah isyak, tak ada. Semayang sunat sebelum subuh, tak ada. Semayang tahajud, tak ada. Sampai sekarang kita tak boleh bangun tahajud lagi. Kita dah umur 60. Sampai sekarang kita tak boleh semayang witir tiap-tiap malam. Kita dah masuk 60. Sampai sekarang kita tak boleh istiqamah walau 2 rakaat semayang malam. Umur kita dah 70. Jadi nak bayar dengan apa? Kalau dah tolak semua, apa yang ada? Tak nak masuk dah dalam neraka, tuan-tuan. Itu jangan buat jahat dengan orang. Kesalahan kita dengan orang, satu kesalahan yang dipanggil dosa yang tertangguh. Baik, yang terakhir, pukul 10 tak? Ini saya ambil daripada perkataan Imam Asy-Syatibi. Tanda orang ada ilmu 3. 1, semakin dia ada ilmu, semakin dia rendah diri. Makin dia belajar, makin tunduk dia. Kedua, semakin dia belajar, kata Imam Asy-Syatibi, semakin tinggi kasih sayangnya dan kurang kebenciannya. Makin kita pandai, benci, tak ada dalam hati kita. Kita makin banyak sayang orang. Kenapa? Kerana Nabi sebut macam tu. Man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak ada sifat kasih sayang, dia tak berhak mendapat rahmat Allah. Baik, tuan-tuan. Yang ketiga, kata Imam Asy-Syatibi, semakin mengaji, semakin takutkan Allah. Saya nak ambil tentang perkara yang kedua ini untuk jadi penutup majlis ini. Imam Asy-Syatibi dia sebut, semakin mengaji, semakin bertambah kasih sayang dan menghilang kebencian. Kenapa haji ini duduk nombor akhir sekali rukun Islam? Kemudian dilapik, man istata'a ilaihi sabila. Orang mampu pergilah. Orang tak mampu jangan. Sihatnya, retanya. Baik. Saya buka sikit tentang sebagai penutup dalam kuliah duha ini. Tuan-tuan cuba tengok benda yang haram dalam ihram. Jangan bergaduh. Jangan pakai minyak wangi.
Jangan pakai kain menjahit. Lagi apa? Jangan bunuh binatang. Jangan cabut pokok. Ada dia kata, jangan kentut dalam. Nak kentut-kentut lah dalam ihram, tak ada pasal. Tapi bersangkut dengan makhluk Allah ni jaga. Haji ni ajar kita jadi orang baik. Kalau nak tengok kita dapat haji mabrur, balik buat haji makin baik dengan makhluk Tuhan. Nak tengok umrah kita, umrah yang mabrurah, haji yang mabrur, balik akhlak kita tambah baik. Dengan orang dah tak ada benci dah. Sebab dia ajar tu dalam ihram, yang buat tamatuk, yang buat ifrat lagi lama, buat baik dengan orang. Jangan memarah orang, bergaduh dengan orang. Jangan cabut pokok. Jangan bunuh binatang. Dia ajar kita tentang hablum minan nas ini terlalu kuat. Sesayang itu hablum minallah selesai. Maka kata guru kami, siapa yang boleh menyelesaikan hablum minan nas, maka diterima hablum minallah. Apa ustaz cakap ni? Apa hablum minan nas? Seorang isteri, kalau suami dia redha, semayang dia Tuhan terima tak? Boleh terima dia Tuhan. Tak redha suami, tak diredha Allah. Seorang anak, kalau mak ayah dia tak redha, semayanglah banyak mana, lekuk dahi. Boleh tak masuk syurga kak? Tak boleh cium bau syurga pada anak yang derhaka. Ya. Itu bila saya teringatkan arwah mak saya menangis. Saya teringatkan arwah ayah saya menangis. Pasal apa saya menangis? Saya ayah tuan-tuan 7 orang anak, pada 6 orang menantu, pada 16 orang cucu. Kita ayah ni tuan-tuan, kalau anak kita ni kecilkan hati kita senyap tetap cakap, kita pendam sampai hari ini. Ini perangai ayah. Kalau kita pendam, gamak-gamak akalnya, arwah ayah kita lu cakap ke pendam? Kita sendiri pun pendam, tuan-tuan. Kalau sebelum dia meninggal, dia pernah bercakap lah, ataupun dia tak bercakap lah pun, dia redakan semua kesalahan anak-anak dia, kita selamat. Tapi kalau dia bawa balik pendam dia tu macam mana kakak? Tak, ini yang saya cerita apa yang berlaku dengan diri kita. Kita sendiri pun pendam, tuan-tuan. Kadang kita panggil dia, dia tak dengar. Aku yang besarkan kau daripada 2 jari kaki kau. Hari ini kau dah besar. Kita mesej dia, dia bagi alasan, tuan-tuan. Kita minta kepada dia satu hajat, dia memberikan alasan. Waktu dia kecil, semua hajatnya kita cuba penuhi tanpa kita berikan alasan. Kita pun pendam sampai sekarang. Cakap tak, raya baru ni minta maaf, kita beri abang maaf. Tapi pendam itu masih ada dalam hati kita. Agak-agak ayah kita macam mana? Mak kita. Kita orang perempuan. Betul tak? Kita pendam kan sampai hari ni kan? Kalau kita pendam, arwah mak kita tak pendam. Nasihat saya, agar benda ni tak berterusan pada keturunan kita. Belajarlah untuk maafkan anak-anak kita. Mudah-mudahan arwah mak kita dan ayah kita juga memaafkan kita. Sehebat manalah kita,
Jika mereka juga memendam rasa, mak kita dan ayah kita memendam rasa, kita tak boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat manalah kita, tuan-tuan. Maka kita ditahan oleh malaikat disebabkan kita pernah mengecilkan hati ibu dan hati ayah kita. Ini saya bercakap perkara ini yang orang tak nak bincang perkara ini. Seolah-olah setelah kita jadi ayah, kita selesai. Kita tak duduk tempat anak dah. Mak aku dah meninggal, ayah aku dah meninggal. Tetapi kena ingat, kita pernah hidup dengan ayah kita 40 tahun. Kita pernah hidup dengan mak kita 50 tahun. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Dah pukul 10 lebih. Sebelum saya akhirkan kuliah ini, saya minta tuan-tuan doakan saya dan keluarga saya, mudah-mudahan kami dapat jadi orang baik, dapat mati dalam keadaan yang baik. Hidup ni tak lama, sekejap ya tuan-tuan. Tak lama masuk kita baliklah jumpa Tuhan. Biarlah orang kampung kita yang cakap sewaktu jenazah kita diangkat, apa khabar ni mayat? Baik. Biarlah kita ni betul-betul baik. Ditanya sampai 3 kali, apa khabar ni mayat? Baik. Biarlah kita ni betul-betul baik. Tanya lagi, apa khabar ini mayat? Baik. Biarlah kita memang sungguh baik. Yang diakui oleh orang kampung kita baik. Biarkan apa yang diakui oleh orang kampung kita itu benarlah pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.